Amin, Firdaus accident tu kat depan rumah, jom kita ambil dia. Tapi first aid ada tak kat rumah untuk kita rawat dia? So korang macam mana nak dapatkan first aid dekat rumah yang murah? So korang kat rumah ada first aid tak? So kalau belum, hari ini Iwan akan bagi korang senarai harga dan akan beri sedikit nasihat tentang ubatan dan cara untuk menggunakan first aid. Tapi yang penting, apa yang perlu ada dalam first aid di setiap rumah korang. So kalau nak tahu, hari ini kita dengarkan Iwan di My Campus AM. Alright, so hari ni hari Selasa 4 Julai 2017, korang kena dengarkan Iwan daripada pukul 8 sampai ke pukul 11 di My Campus AM. Alright, so hari ni masih lagi di mood akhir raya sebab raya kita sebulan. So korang boleh dengarkan lagu-lagu yang terbaik, antara lagu-lagu raya juga yang terhebat di since independent. So korang boleh dengar juga di My Campus Radio. Macam mana cara dia? Korang boleh dengarkan di aplikasi kami di Play Store dan di App Store. Korang search My Campus Jarak Radio, ataupun korang boleh dengarkan secara online di www.mycampusradio.com, ataupun boleh dengar secara online juga di Facebook. So mesti korang macam tak percaya kan. Itu adalah benda senang. Korang search My Campus Jarak Radio, klik button like, kemudian klik listen online here dekat kita orang punya laman Facebook. Alright, so macam mana nak dapatkan first aid di rumah bujang yang termurah? Dengarkan Iwan di My Campus AM. Jom berubah bersama. Alright, korang masih lagi bersama Iwan di My Campus AM. Alright, so topik kita hari ni berkenaan dengan first aid. Macam mana nak dapat first aid yang murah. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak beli first aid yang murah, so kita kena tahu juga apa yang perlu ada dalam first aid. So hari ni Iwan dah dapat pun sedikit info berkenaan dengan apa yang diperlukan di dalam first aid menurut daripada Dr. Syukri Kamaruzaman. So beliau dah pun share barang apa yang perlu untuk kegunaan kalau waktu-waktu kecemasan, sebelum untuk kita pergi, kalau macam benda berat, sebelum kita pergi ke hospital ke apa kan, barang apa yang perlu standby, dan kalau penyakit ringan-ringan apa yang perlu ada dekat dalam first aid. Alright, so menurut beliau first aid ni macam usually dia consist of bandage, kapas, iodine dan alkohol. Tapi usually yang macam dekat dalam first aid yang paling banyak adalah bandage lah. Sebab bandage ni kalau macam dalam kegunaan bila sakit memang banyak diperlukan lah. Maknanya banyak kegunaan yang memerlukan bandage ni, sebab tu dia banyak dekat dalam first aid. Kemudian juga apa yang perlu ada dekat dalam korang punya first aid juga, menurut beliau juga macam Panadol, itu adalah benda-benda yang basic yang perlu ada dekat dalam korang punya first aid lah. Itu menurut beliau lah. Sebab benda-benda macam ni memang kadang-kadang kita tak jangka apa benda yang akan berlaku kan. So korang perlu bersedia dengan alat-alatan first aid ni. So nanti Iwan akan share sedikit berapa harga dia kan. So bagi dia first aid kan, so dia memang adalah untuk penanganan awal bila jadi luka or accident before untuk kita pergi ke hospital lah. Sebab itu benda tu adalah penting sebelum maknanya kita merawat luka tu terlebih dahulu sebelum kita pergi ke hospital. Kalau macam darah tu dah terlalu sangat banyak keluar, nanti mungkin akan efek dekat diri kita. Macam Iwan, kalau mungkin darah selalu keluar tu mungkin akan menyebabkan kita pening jugalah. So lagi tu apa antara ubat yang perlu ada dekat dalam korang punya first aid juga, iaitu antacid, iaitu ubat sakit perut. Itu pun antara yang perlu dan penting ada dekat dalam first aid korang. Alright, so lepas ni Iwan akan share dengan korang berapa harga yang korang boleh dapat untuk beli barang-barang yang dah Iwan sebut ni. Kalau nak tahu, kena dengarkan Iwan di My Campus AM. Jom berubah bersama. Okay, alright, so topik kita hari ni berkenaan dengan first aid kit. So kat mana boleh dapat dan murah. So Iwan recommendkan korang kat sini, korang boleh cari first aid kit ni. Bagi Iwan, yang Iwan nak bagi tahu first ni adalah yang lengkap, memangnya dah siap dengan beg sekali. Kat mana korang boleh dapat dengan senang? Contohnya yang korang boleh dapat dengan senang itu korang boleh dapatkan di Watson. Watson satu dia punya first aid kit yang medium. Bagi Wan, yang medium tu pun sebenarnya dah memadai untuk korang punya persediaan awal, dan dalam tu pun semua dah memang lengkap. Hanya RM48.90 sahaja. Dekat Guardian pun harga lebih kurang macam ni korang boleh dapat di Watson dengan Guardian juga. Tapi untuk pembelian online untuk yang senang juga, apa kata korang cari dekat lazada.com.my, sebab harga dia pun yang medium pun korang boleh dapat RM46. Kalau macam contoh macam nak cari yang portable yang kecil, ada je yang korang boleh dapat dalam harga RM14.30, harga dalam RM24. Itu pun adalah benda-benda yang paling senang sekali. Tapi bagi Wan, korang try cari yang medium. Bagi Wan, medium tu dah barang kat dalam dia dah amat
memadai. Cuma kalau tak cukup nanti korang akan tambah, nanti Iwan akan share dengan korang berapa harga dia. So sekarang Iwan akan share dengan korang dulu harga untuk satu set lengkap yang kecil dan cukup untuk korang bawa ke mana-mana ataupun korang tinggal kat rumah. Alright, tapi kalau nak cari yang besar, dekat Lazada ni ada yang first aid box yang complete set, yang outdoor travelling campus camping spot, contohnya macam memang untuk yang berat-berat lah kan, harga dia 209. Yang ini yang memang set yang besar dan memang banyak barangan first aid yang ada dekat dalam ni. Alright, so selepas ni Iwan akan share dengan korang kalau korang nak beli satu berapa harga dia. Alright, so dengarkan Iwan di My Campus AM, jom berubah bersama.